Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Isa Samad, Pengerusi Felda dan Puan Sri. Yang berhormat Datuk Mat Mazlan, Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri dan Datin, Tuan Utama Duta Besar India ke Malaysia, Mr. Kohile, tetamu kita dari Masjidil Haram, Mufti Masjidil Haram Syekh Sulaiman, Datuk Zulkifli, Datuk Sabri, seterusnya tuan-tuan, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat mengadakan majlis jamuan Hari Raya Aidilfitri yang dihoskan oleh pihak Felda. Saya percaya merupakan satu-satu negara Islam di dunia yang mana sambutan rayanya sepanjang sebulan, bulan Syawal. Saya rasa tetamu kita dari Masjidil Haram ni pun rasa pelik di Malaysia. Sebab kalau di masjid di Arab Saudi dia sambut hari pertama je, itu pun tak adalah konsep rumah terbuka. Tapi kita di Malaysia ni sepanjang sebulan kita sambut, kita makan, kita kurang badan, bulan puasa kita satu dua hari dah tambah balik. Itunya mewahnya Malaysia. Saya kira kalau bulan Ramadan ni kalau nak makan percuma, mungkin tiap-tiap hari kita boleh makan. Sebab rumah terbuka merata tempat ada. Alhamdulillah perkembangan Malaysia memanglah agak baik, dan inilah kerana kita berjaya untuk melaksanakan dasar-dasar yang dapat memberi keyakinan kepada bukan saja masyarakat tempatan tapi juga masyarakat luaran juga. Umpamanya malam ni saya akan jumpa dengan 450 orang ketua eksekutif dari Amerika Syarikat dan seluruh negara yang dianjurkan oleh majalah Forbes. Ini adalah sebahagian daripada apa yang kita dapat lakukan supaya sebagai sebuah negara kita meniti proses globalisasi dengan jayanya, dan kita dapat membangunkan negara kita di mana dunia dan pasaran global ada keyakinan terhadap negara kita. Banyak unjuran-unjurannya bertambah positif. Umpamanya laporan dari luar negara meningkat, dan kita juga melihat competitive index kita telah melonjak daripada 26 kepada 21 negara yang terbaik di dunia dari segi kemampuan kita untuk bersaing. Dari segi Felda juga, alhamdulillah perkembangannya saya boleh laporkan baik juga, seperti mana yang dibayangkan oleh Tan Sri Isa tadi. Kita baru saja selesai mesyuarat dengan pihak pengurusan Felda yang mana saya adakan dalam masa 2 bulan, 3 bulan sekali untuk saya mendapat laporan dan juga memberi pengarahan tentang hala tuju Felda. Dan saya rasa bangga bahawa punca kewangan Felda semakin kokoh. Prestasinya menggalakkan hampir semua aktiviti kita memberi keuntungan. Apa yang kita buat, alhamdulillah, misalnya kita senaraikan pembelian Malaysian Sugar, harga IPO RM3.36.
Hari ini sahamnya RM5.30 lebih kurang. Jadi untunglah siapa beli saham Malaysian Sugar. Saya tak sempat beli, tapi orang lain beli, untung. Dan Tan Sri Isa pun sebut tadi bahawa kewangan dalaman kita ni kokoh. Memang kokoh. Saya tengok balik laporan tadi, kalau dari segi nilai saham saja yang tersenarai, yang juga tidak senarai, dan juga dana dalam amanah raya, saya boleh maklumkan jumlahnya lebih kurang 8 bilion ringgit yang ada dalam tangan Felda. Jadi percayalah, sebagai sebuah organisasi, kita ada kemampuan, kita ada kekuatan untuk terus mengorak langkah ke hadapan, dan proses pembaharuan kepada Felda akan kita teruskan. Kita tidak akan hentikan, dan kita ada 1-2 lagi rancangan yang boleh dikatakan besar yang akan kita laksanakan dalam masa terdekat ini, yang boleh memberi manfaat kepada seluruh warga Felda. Di samping itu, kita juga memberi tumpuan kepada generasi kedua Felda. Tadi kita putuskan bahawa rancangan perumahan untuk generasi kedua kita nak perkasakan lagi. Antaranya ialah setiap gugusan Felda yang tak ada lagi rancangan perumahan, kita akan laksanakan, dan kita akan tambah lagi bilangan perumahan yang akan kita laksanakan. Kita juga tak lupa pada, saya tengok banyak juga, ramai juga wakil-wakil rakyat yang ada dalam majlis ni, yang bila sebut wakil rakyat dia senyum. Datuk Azlina pun senyum, sebab mereka ni banyak hulur surat pada saya, pada Tan Sri Isa, Datuk Mak Mazlan, nak projek kemudahan asas dan sebagainya. Tahun ini kita peruntukkan 100 juta untuk projek kemudahan asas, dan kita dah belanja hampir 80%. Adalah sikit baki. Jadi kalau ada wakil rakyat nak lagi cepat-cepatlah hulur surat, kita boleh timbang. Inilah usaha kita untuk terus majukan masyarakat Felda, dan saya percaya kita rasa beruntung. Harga sawit getah pun tinggi. Saya tengok tadi juga pendapatan bersih lebih kurang RM4,500 sebulan. Ini berarti bahawa kalau kita kira, masyarakat Felda dah jadi masyarakat pendapatan pertengahan di Malaysia kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak sebab kita rasa ceria kita sambut raya ni. InsyaAllah, percayalah, kita akan lipat gandakan usaha kita supaya Felda akan terus maju dan jadi contoh kepada masyarakat yang lain sebagai masyarakat dan komuniti yang berjaya. Saya ucap terima kasih pada tuan-tuan puan-puan atas segala sokongan pada Felda. Teruskan keyakinan saudara sekalian pada Felda, dan kita akan lakukan yang terbaik, dan kita akan buat banyak lagi pembaharuan agar keyakinan rakyat kepada Felda akan terus meningkat. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Felda yang hadir dan juga yang ada di kawasan-kawasan kita, dan mudah-mudahan pada tahun mendatang kita akan sambut dengan lebih meriah lagi. Saya dah janji bahawa hari Penuka pada tahun hadapan kita akan sambut di pekarangan Menara Felda baru yang bersergam indah nanti. Dan ikut pada pihak pengurusan, saya tanya tadi Datuk Zul apa semua, dia kata okey, boleh, masih lagi yakin insyaAllah boleh siap pada bulan Julai nanti. Jadi biarlah kita semua memperlihatkan ini sebagai proses pembaharuan kita
yang bertitik tolak daripada tahun 1956 perjalanan kita, dari generasi dulu, pengasas dulu sampailah pada kita hari ini. Jauh perjalanan kita, tapi perjalanan yang telah membawa hasil yang besar pada kita. Cuma orang lain tu dia tak faham saja ataupun sengaja tak mau faham. Yang itu sajalah. Tapi bagi kita yang faham, kita tahu bahawa jasa dan budi kerajaan melalui Felda adalah amat besar sekali. Jadi pertahankanlah apa yang kita telah perolehi, pertahankan Felda, dan jangan lupa pertahankan Putrajaya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri.